Satu waktu atau 27 pahala. Tapi nak dapat fadilah, syarat dia kena lengkap. Kita nak dapat fadilah yang berganda-ganda, nak dapat pahala yang berganda-ganda, hijaan buatnya macam mana? Kalau kita hijau dunia nak dapat gaji tinggi, ilmu macam mana? Ilmu biasa-biasa. Ilmu tak biasa, kena ilmu lebih-lebih lah. Baru boleh pendapatan tinggi-tinggi. Samalah kita nak dapat fadilah berjemaah 27, kena lengkapkan syarat dia. Bukan hanya bicara muafiq masbuk. Cuma masyhur kitanya bicara muafiq masbuk. Kalaulah kita solat berjemaah untuk dapat fadilah 27, tetapi kita tidak melengkapkan syarat berjemaah. Bukan kata terkadang luput fadilah berjemaah, terkadang batal sembahyang. Hak satu, hak asal dia pun cabut tak ada. Apa dah ni? Bila tidak melengkapkan syarat dia, bukan kata awak tak dapat fadilat 27, tapi awak boleh balik asal lah hak pahala satu tu. Terkadang hak satu tu pun terbatal bila kita tidak melengkapkan syarat berjamaah. Lepas tu kita jangan hanya cerita bab fadilah. Kita kena cerita macam mana kita melakukan dengan sempurna untuk dapat fadilah. Jangan cerita upah. Oh, situ hija gaji tinggi. Cuba tengok situ, lulusannya apa? Ada di situ kan? Bukannya, tu tengok elang tu. Tawaran tu, gaji bulanan tinggi, elang tinggi. Cuba tengok tu. Dia tawar pada orang yang ada lulusan yang macam mana. Sama macam kita. Bukannya cerita bab fadilah, kita kena cerita macam mana nak dapat fadilah. Macam mana nak menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contohnya nanti, insya-Allah kita masuk bulan Ramadan. Cerita fadilah Ramadan. Prasyarat dia? Prasyarat untuk dapat fadilah di bulan Ramadan. Apabila tidak melengkapkan syarat untuk dapat fadilah bulan Ramadan, tandaannya habis Ramadan habis. Kenapa habis Ramadan habis? Tidak terkesan sebab tidak dapat fadilah Ramadan. Gandaan yang tinggi di bulan Ramadan ni, kalaulah dapat fadilah tersebut, dia akan ada kekuatan yang mana habis Ramadan pun dia boleh meneruskan ibadah sebagai bulan Ramadan, sebab dia ada kekuatan yang terhasil daripada kelebihan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Tapi kenapa habis Ramadan habis dengan orang-orang? Kenapa habis Ramadan balik asal? Sebab kita hanya ceramahkan fadilah Ramadan. Tapi untuk dapat fadilah Ramadan, kita tidak titik beratkan. Itu dah kena cara seumpama tu. Jadi